Baru-baru ini, pelakon filem Babah, Chi Razali, 48 tahun, selamat bernikah dengan wanita pilihannya yang dikenali sebagai Wardah, 30 tahun, seorang jurusolek di Kopeng, Perak pada 25 Mei 2025. Terdahulu, berita gembira berkenaan majlis pernikahan Chi dan isterinya dikongsikan personaliti televisyen Fedri Yahya di akaun media sosialnya selepas menjadi pengacara di majlis tersebut. Menurut Fedri, majlis perkahwinan pasangan Merpati Dus Joli itu juga berkonsepkan simfoni alam sekaligus memilih warna putih salju yang simbolik pada sebuah kebahagiaan. Meninjau ruangan komen, rata-rata netizen mengucapkan tahniah serta mendoakan agar perkahwinan pasangan ini kekal hingga ke jannah. Selain memuji majlis yang diadakan secara sederhana namun tetap meriah. Sementara itu, Chi yang ditemui dalam temu bual bersama media sebelum ini pernah memberitahu bahawa dirinya telah berhasrat lama untuk menamatkan zaman bujang dengan wanita bertahta di hatinya itu pada Mei ini. Chi turut menyatakan bahawa dirinya memilih untuk berkahwin pada waktu ini kerana berasa selesa setiap kali bersama dengan wanita dicintainya, iaitu Wardah. Menurut Chi, rasa selesa, kelapangan dada dan kerinduan terhadap kehadiran pasangannya walaupun ketika berjauhan menjadi faktor utama yang membuatkan beliau yakin dengan keputusannya untuk berkahwin. Difahamkan pada majlis pernikahan itu, Chi atau nama sebenarnya Kushairi Muhammad Razali Wong menyerahkan mas kahwin sebanyak RM101 pada isterinya manakala jumlah hantaran dirahsiakan. Untuk makluman, Chi yang juga anggota kumpulan OAG sebelum ini juga pernah beberapa kali menjalin hubungan cinta dengan wanita dalam kalangan selebriti, tetapi pencintaan itu akhirnya putus di tengah jalan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, kita hanya doakan yang terbaik untuk perkahwinan Chi Razali dan isteri, semoga kekal hingga ke jannah.